Soalan seterusnya, apakah hukumnya melihat aurat perempuan dalam TV? Jadi kalau itu aurat ni mana benda? Aurat ni ma haruma apa benda ni? Ru'yatuhu, maknanya benda yang haram lihat. Ada ulama buat tarikh ma yajibu satruhu, perkara benda yang wajib kita tutup. Jadi bila sebut aurat haram kita tengok, maka aurat perempuan ni dosa kecil kita tengok. Dia tengok waktu berita, dia tengok aurat kita, dengar waktu berita. Dengar waktu berita harus. Tak, dia tak penting berita. Dia nak tengok rambut puang, lawa tekak dia, lu tengok, dosa kecil. Faham? Dalam masa sekarang ni kita duduk mukhalatah dalam bandar, tertengok, bawa kereta tertengok, waktu tidak berdosa. Tapi yang pertama dimaaf pada syarak. Tertengok-tengok sama. Tu dosa. Tapi dosa kecil. Nampak? Tapi jangan kata bila kita tengok pasal ustaz semalam khabar masjid negeri dosa kecil je. Jangan gitu. Kerana ulama kata dosa kecil. Dosa besar tu berzina, faham? Tapi yang kecil ni banyak, lama-lama jadi banyak juga. Nah. Bab laki-laki ni dicipta oleh Allah, dia tengok orang puang. Dia suka tengok. Jangan kata saya tak ada hal ustaz, saya tak tertarik dengan perempuan. Memang mengkhunsa.